Realiti pahit telah melanda Sekolah Rendah Islam Al-Afsari di Saujana Putra. Masalahnya timbul apabila diketahui bahawa sekolah tersebut belum berdaftar secara rasmi di bawah JAIS dan beroperasi tanpa kelulusan pihak berkuasa. Maka murid-murid yang tidak bersalah ini tidak tersenarai dalam sistem rasmi dan peperiksaan UPKK tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi untuk menjamin integritinya. Mengikut peraturan, JAKIM dan JAIS tidak boleh berkompromi. Pendaftaran rasmi akan menjamin kualiti pendidikan, kebajikan murid serta pengiktirafan sah terhadap sijil. Di sini terletak dilema yang dihadapi oleh pemerintah. Sama ada untuk mempertahankan integriti sistem ataupun menyelamatkan masa depan murid-murid ini. Bagi ibu bapa, isu ini adalah tentang nasib anak-anak mereka. Namun dari sudut kerajaan pula, ia adalah tentang amanah dan prinsip maqasid syariah, iaitu mencari maslahat dan mengelakkan mudarat. Jika integriti peperiksaan dilonggarkan, ia boleh menjejaskan kredibiliti seluruh sistem pendidikan Islam negara. Maka isu inilah yang akan membezakan antara kerajaan yang berprinsipkan keadilan dengan pentadbiran yang hanya kaku berpegang kepada undang-undang. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama memahami bahawa setiap isu di dalam masyarakat Islam adalah unik. Mereka sedar mengabaikan rintihan 80 murid ini akan membawa mudarat yang lebih besar kepada masyarakat secara keseluruhannya. Sebuah kerajaan yang berdiri untuk rakyat sentiasa terbuka untuk mendengar. JPM HEA menunjukkan bahawa mereka mengambil semua isu-isu Islam secara serius dan adil, mencari jalan untuk menyelesaikan masalah di dalam kerangka peraturan itu sendiri. Ketika isu ini tular dan mencetuskan kegusaran, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Datuk Setia Dr. Muhammad Naim bin Mokhtar telah mengambil sikap proaktif dan mengambil tindakan secara terus. Beliau mengeluarkan arahan jelas kepada JAKIM supaya menyemak dan berbincang bersama JAIS, bekerjasama dan mengambil kira kepentingan pelajar, ibu bapa dan masa depan pendidikan Islam mereka. Hasil arahan yang dikeluarkan, penyelesaian menyeluruh telah dicapai. JAKIM dan JAIS telah bersetuju memberikan kebenaran khas kepada kesemua 80 murid terbabit untuk menduduki UPKK tahun 2025. Bagaimana masalah ini diselesaikan tanpa melanggar integriti? Pertama, JAIS akan mendaftarkan kesemua murid untuk tujuan sistem UPKK. Kedua, murid-murid dibenarkan menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan berdaftar. Ketiga, peperiksaan lisan akan diaturkan selepas peperiksaan bertulis. Keputusan ini merupakan kemenangan untuk prinsip maslahah atau kepentingan awam. Ia membuktikan bahawa kerajaan yang mendengar mampu mencari solusi tanpa mengorbankan integriti. Dalam menyelesaikan isu ini, pihak JAKIM dan JAIS sememangnya menzahirkan penghargaan kepada ibu bapa atas kesabaran serta kerjasama yang baik. Namun kerajaan juga menegaskan bahawa mana-mana sekolah atau institusi pendidikan Islam yang masih beroperasi tanpa pendaftaran rasmi dengan pihak berkuasa agama negeri akan dikenakan tindakan tegas. Pihak kerajaan tidak akan berkompromi terhadap isu pematuhan peraturan dan keselamatan murid kerana ia melibatkan kredibiliti sistem pendidikan Islam dan pendirian integriti kita sebagai umat Islam. Diharapkan semua pihak dapat menjadikan pengalaman ini sebagai pengajaran untuk memperkukuh kepatuhan terhadap garis panduan pendaftaran institusi pendidikan Islam di masa hadapan. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ingin memastikan anak-anak Muslim hari ini, generasi pewaris negara, tidak terkorban akibat kegagalan tadbir urus. Setiap langkah yang diambil, setiap peraturan yang dikuatkuasakan adalah demi menjamin masa depan pendidikan Islam mereka. Komitmen Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor kekal teguh
untuk memenuhi aspirasi murni ibu bapa yang hanya mahu anak-anak mereka membesar dengan ilmu, adab dan integriti di bawah pendekatan pendidikan Islam Madani. Kita utamakan anak-anak kerana mereka adalah pewaris negara. Sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka mencintai kamu. Mereka yang mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Terima kasih kerana menonton. Terus sokong kami dengan menekan subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Bersama kita perkasakan kebenaran.